kewangan kerajaan negeri dipegang oleh Putrajaya. Jadi kita kena mohon dahulu. What? Okey, hari ini merupakan hari yang cukup memalukan untuk rakyat negeri Terengganu Darul Iman. Hari ini tercipta satu sejarah. Okey, kerajaan pusat salurkan peruntukan sebanyak 7 juta ringgit kepada kerajaan negeri Terengganu. Untuk kerajaan negeri Terengganu bagi bonus kepada penjawat awam negeri Terengganu. Hari ini adalah hari di mana rakyat Malaysia boleh tengok kerajaan negeri Terengganu terpaksa merayu, mengemis kepada kerajaan pusat untuk bagi bonus Aidilfitri kepada penjawat awam negeri Terengganu. Tak pernah berlaku, saudara, dalam sejarah negara kita ni. Inilah kali pertama berlaku. Okey, dan ini bukan kali pertama kerajaan Madani bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim ni bantu penjawat awam negeri Terengganu ni. Disember tahun lepas, kerajaan Madani dah bantu dah bagi bantuan khas kewangan BKK RM500 untuk penjawat awam negeri Terengganu. Ni tahun 2025, bonus raya penjawat awam negeri pun yang sepatutnya ditanggung oleh kerajaan negeri Terengganu sendiri terpaksa ditanggung oleh federal. Federal terpaksa turunkan duit bantu kerajaan negeri Terengganu bagi bonus kepada penjawat awam negeri Terengganu. Kita sedang bercakap mengenai seorang Menteri Besar yang berbangga dengan kemenangan besar di negerinya 32-0. Campur Parlimen 40-0. Seorang Menteri Besar yang kononnya teknokrat. Bakal calon Perdana Menteri. Bercakap di pentas ceramah bukan main. Masuk ke podcast. Bagi grade D. Fail, dia kata. Kerajaan Madani bagi grade D kepada kerajaan Madani. Angkuh, sombong. Tapi nak bagi bonus raya kepada penjawat awam negeri sendiri pun terpaksa mengemis, merayu dengan kerajaan pusat. Kau bayangkan. Okey, dalam keadaan kita dah saksikan dah. Negeri-negeri lain berlumba-lumba tu umum bonus penjawat awam. Bonus Aidilfitri bagi kepada penjawat awam negeri masing-masing. Selangor dah bagi, Perak dah bagi, Pulau Pinang dah bagi. Bahkan kerajaan PAS Perlis. Perlis tu yang tak ada hasil minyak pun mampu bagi RM500 kepada penjawat awam negeri dia. Kau bayangkan. Negeri Terengganu ni ada sektor pelancongan, minyak, gas, perikanan, industri, pertanian dan sebagainya. Sepatutnya negeri Terengganu setakat nak bagi bonus raya ni tak payah mengemis dengan federal. Kalau betul kerajaan negeri Terengganu ni menguruskan pentadbiran, ekonomi, tahu nak jana hasil untuk negeri, tak timbul isu ni, saudara. Sepatutnya negeri Terengganu ni boleh bagi 1,000 lebih. 2,000 pun boleh. Bonus untuk penjawat awam ni. Ini membuktikan Dr. Samsuri gagal menguruskan kerajaan negeri Terengganu. Kalau Pencung Kompas nak kata, ini memang hak kami, duit royalty, Anwar ni sengaja main drama. Aku nak tanya korang lah, walaun ni. Sepatutnya buat-buat kau pergi marah pemimpin PAS. Kerana waktu PAS jadi kerajaan pusat 33 bulan dulu, kenapa PAS tak kemas kini Akta 750 Wilayah Laut 2012? Buat supaya hak negeri ni melebihi 3 batu nautika. Kenapa PAS tak buat perkara ini dulu waktu dia ada dalam kerajaan pusat 33 bulan? Lagipun takkanlah MB Terengganu ni seorang teknokrat mengaji sampai PhD ni, idea yang dia ada hanyalah kebergantungan kerajaan negeri Terengganu ni cukup tinggi dengan wang royalty, duit royalty semata-mata. Jadi Menteri Besar penggal kedua tapi tak reti nak cari hasil lain selain daripada duit royalty. Nak jana pendapatan negeri dengan hasil lain tak boleh, tak mampu nak buat perkara itu. Kau tak malu ke Dr. Samsuri? Kiri kanan buat-buat kau duk bantai balon, maki, cerca kerajaan Madani ni. Tapi hari ni kau tengok, siapa yang bantu kerajaan kau bila kerajaan kau tak mampu nak bagi bonus pada penjawat awam ni? Ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan grade D ni lah yang bantu kau tahu. Jadi apa yang kita boleh banggakan sangat dengan pentadbiran Dr. Sam, Dr. Samsuri, PM11, teknokrat di negeri Terengganu ni. Penggal kedua. Apa yang boleh kita banggakan sangat? Cuba kau cerita dekat aku. Ha ha ha.